Inilah dia pot sarapan yang paling best yang ada dekat dalam JB. Sebab korang boleh melantak sampai tombang, minum sampai pengsan. Bayar dengan RM29.50 menu dalam satu kedai ni, semuanya korang boleh ambil unlimited refill. Tapi untuk bulan November ni je, korang datang 4 orang, bayar untuk 3 orang je. Penuh satu meja macam ni, diorang ada nasi lemak ayam rendang, ada lontong kering, lontong basah, roti canai ada macam-macam jenis. Ada mihun goreng, nasi goreng kampung. Nak menu ala western, ada omelette, scramble egg, pancake, french toast. Tak cukup dengan tu, dekat section buah dan juga roti ni pun korang boleh ambil. Dan banyak lagi menu yang diorang ada. Yang penting semuanya tu unlimited refill. Tapi ingat, jangan membazir. Ingat tau, menu-menu ni untuk waktu sarapan je, dari pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi je tau. Korang cari je The Warung Kita Iskandar Putri. Diorang ni dekat je dengan tasik Sunway Emerald yang cantik ni. Dekat dalam Sunway Citrine, korang naik escalator ni and belok kanan. So orang JB, korang tahu tak pot ni? Cubalah komen.